Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni seperti biasa, Jeng akan bermain dengan adik Jeng game yang bernama Hide or Die. Okey, jom kita masuk ke gamenya. Jeng sebenarnya tadi dah try game ni dulu sebelum Jeng nak tunjuk kat korang. Okey, jadi Jeng dah faham sikit lah cara main dia. Sabar. Okey, dekat sini Jeng dah level 2 sebab tadi Jeng dah try main, guys. Okey, kat sini kita kena tunggu dia habis game kot, ataupun kita boleh join terus. Round in process. Oh, kita tak boleh join lagi lah, guys. Jadi ni mungkin agak lama. Oh, ni boleh join round, guys. Oh, Jeng jadi penembak, guys. Tak apa. Jeng dah pandai sikit main game ni, guys. Okay, kat sini adik Jeng tak join, guys. Dia tak masuk sekali dalam game ni. Patut tadi dia join round, tapi dia tak tekan join. Dia tengok dulu apa dia nak tengok. Sabar, guys. Jeng tak nampak apa ni, guys. Apa cerita ni? Kat sini mungkin dia ada yang menyorok bawah ni. Kenapa lilin ni memang ada dua ke apa? Kita tembak je semua, guys. Janji keluar orang dia. Ni tembak satu persatu ni. Mana orang dia? Tak ada orang lah, guys. Apa cerita ni? Oh, ni ada ni. Dia nak lari mana, guys? Tembak dia. Ni. Dia nak lari mana, guys? Jeng dah kata Jeng pro sikit main game ni lah. Ampus dia, guys. Tu depan tu. Bawah ni mesti ada lagi, guys. Bawah ni tadi kita dah pergi kan, guys? Oh, dah tak ada ni. Kita nak isi peluru, jadi kita habiskan peluru. Peluru dia dekat sini unlimited tau, guys. Korang jangan risau. Cuma dia 15 lah. Kalau korang dah tembak 15, habis lah. Jadi isi peluru baru. Kat sana ada. Tadi je nampak macam ada benda yang bergerak. Sekejap. Mana? Aduh. Sebab kan dia pun main tembak, Jeng pun main tembak lah. Senang sikit nak jumpa kan. Kita nak menang, guys. Takkan nak kalah. Dua orang je ni. Mak, dia jadi batang pokok. Aduh. Tak dapat tangkap, guys. Pada sikit lagi tu. No, kepala ikan nama dia Memet, guys. Haha. Aduh, depa pula menang. Kali ni Jeng akan bagi menang. Kalau Jeng jadi hide dia, Jeng jadi bersorok. Apa ni? Notification. Oh, tak ya. Okay, ni kita boleh spin, guys. Dapat 100. Oh, gila. Apa ni? Adik Jeng suruh letak kod. Okay, S. Nantilah kita main. Nantilah Jeng tunjuk kod dia, guys. Ni Jeng nak main dulu. Tadi adik Jeng. Okay, harap Jeng jadi hider lah. Alhamdulillah, kita jadi hider. Sama. Okay, adik Jeng kat sini pun dia pun hider. Jadi Jeng rasa Jeng akan cuba jadi benda yang dia pun susah nak nampak. Okay, Jeng rasa kat sini Jeng boleh jadi. Jeng boleh jadi double kat sini. Orang over. Serius lah orang over. Habis je tu je. Okay, pelik. Oh, killer tu keluar lah, guys. Okay, ni kod dia tadi adik Jeng kata. Okay, ni X-Max, guys. Kalau korang main gini, korang boleh try redeem. Tak boleh pun. Tadi adik buat elok. Kenapa Jeng buat tak boleh, guys? Oh, dia X-Max macam ni, guys. Okay,
Korang yang salah Kod ni korang boleh claim nanti kalau korang main game ni lah. Okay, macam Jeng selalu cakap dekat video-video Jeng yang lepas ni, kalau korang nak main ataupun nak request game, korang boleh pergi ke TikTok Jeng ataupun komen dekat bawah. Bismillah Haider guys. Jeng tak jadi seeker susah. Haider, alhamdulillah. Jeng akan jadi. Mak kena cepat ni. Maybe kita boleh jadi ni. Kita letak kat sini sekali. Kan? Jadi dia nampak macam ada dua lah cerita dia. Sekejap, rasa kita kena... Alamak. Tembus ni. Duh, ni susah ni. Baik. Jeng mati ke guys? Jeng mati ke? Oh tak, dia suruh specting tu. Okay. Jeng kena keras kat sini. Supaya apa? Supaya Jeng tak ditemukan lah guys. Harap dia pun tak jumpa Jeng guys. Jeng takut ni guys. Ya Allah, ada yang jadi kapet. Okay, adik Jeng dah mati guys kat sini. Tinggal lagi 9 orang je. Harap Jeng menang lah guys. Ini kalau tiba-tiba dia boleh jumpa Jeng. Habis lah. Takut Jeng ni. Jeng dah sedia nak lari ni guys. Aduh, dia panggil. Dia mesti guna robot. Sebab yang nak panggil kena guna robot. Dia pun main panggil robot lah guys. Pakai robot. Orang kaya je main. Jeng mana main pakai robot. Okay. No, ada jadi pokok jalan macam tu je. Siapa jadi almari tengah tu guys? Ya Allah. No, habis semua dia tembak guys. Apa kau dah jumpa Jeng? Dia tak jumpa Jeng lah guys. Kali ni confirm Jeng menang guys. Jeng menang punya. Jeng menang guys kali ni. Alhamdulillah. Mak tak ada yang nampak lah. Ini kalau ada yang nampak ni habis Jeng ni. Habis ni. Tinggal lagi 3 guys. Jeng confirm menang. Pada dia nak menang ni guys. Harap Jeng menang. Alamak. Dia jumpa guys. Aduh, Jeng mati guys. Aduh, Jeng ingatkan dah aman kat situ. Rupanya kena juga akhir dia. Depan mesti ada orang ni. Aduh, kita kalah lah guys. Padahal Jeng tadi sikit lagi nak menang tau. Tapi kalah pula. Aduh. Macam mana dia boleh jumpa Terkejut Jeng tadi. Tiba-tiba jalan depan tu tong tembak. Mesti orang tu dah padu dah main. No, kena bayar lah guys. Jeng tak nak main yang bayar-bayar ni. Bagi duit guys. Korang kalau ada duit, jangan top up guys. Simpan ataupun beli benda yang berbaloi. Jeng ni top up ni untuk identiti Jeng je. Biar korang kalau jumpa, korang kenal lah Jeng. Sebab Jeng pakai suit Ultraman dengan kepala monyet. Kalau adik Jeng, dia punya sweater tu dengan badan gemuk kucing tu. Ni Jeng rasa Jeng akan jadi penyorok kot. Sebab Jeng tak nak jadi seeker. Bismillah penyorok. Jeng dah agak dah. Ini macam Boku wa koci, nak koci ke tak? Ini mestilah ni game ni. Apa nama dia tu? Squid Game guys. Squid Game. Okay, kat sini. Di atas ni. Kenapa Jeng terkunci kat atas ni? Jadilah ni. Duduk sini. Mungkin Jeng selamat duduk sini guys. Aduh, ada main whistle pula. Habislah.
Depa semua jauh-jauh dari Jeng guys. Jeng kena suruh betul-betul ni. Seram guys. Macam mana tadi Jeng tekan nak tengok? Menang sebab orang tu dah keluar guys. Gila orang tu keluar. Kenapa dia keluar guys? Ke sebab dia malas jadi seeker, dia nak jadi hider. Lawak juga. Ingat dah habis. Oh memang dah habis lah. Terkejut Jeng. Dia ingatkan belum habis tadi. Rupanya dah habis. Okay, kat sini kita claim. Jeng tak tahu coin ni nak buat apa. Coin yang bentuk kepala tengkorak ni. Dia tak tahu, tapi yang join tengok dia boleh beli crate kat sini. Crate ni mungkin dia macam skin lah. Jeng pun tak tahu nak buat apa. Gila VIP 300. Oh 2 XP. Kita lari laju kot. Okay. Bismillah. Hider. Oh hider mantap. Jeng masih yang duduk paling atas guys. Sebab benda yang paling atas ni selalu selamat. Loh kenapa tak boleh jadi barang-barang salah satu dalam tu? Kau tak senang Jeng nak buat kerja. Sekejap Jeng kena cari cembing ni. Habislah Jeng. Jeng tak ada benda nak jadi dah ni. Okay Jeng jadi kapet je lah guys. Kapet ni kita letak sini. Okay, kat sini kita masuk. Kita buat kapet macam ni guys. Mungkin dia tak nampak sebab dia nampak wah cantiknya kan. Jangan rasa dia tak nampak guys. Asal jam berubah guys. Okay, kat sini jangan jadi kapet dia double. Tahu. Oh jangan tahu ni. Kita boleh jadi ni lagi. Kita letak kat sini. Lepas tu jangan jadi ni balik. Jadi ni guys. Padahal tak tekan tu pun. Dia macam tiba-tiba terjadi lah guys. Nasib. Okay. Tak bismillah menang guys. Bismillah. Sementara tunggu dia bercari. Jadi saya nak spin ni dulu guys. Aduh dapat 100. Jangan ingatkan dapat spin 2. Aduh. Jangan jadi ni. Game ni pun pelik. Suka bagi berubah-ubah. Lagi 40 saat guys. Harap dia tak jumpa Jeng. Jeng takut guys. Jeng harap ni Jeng dapat menang lah. Okay, dia pun dah mula naik kat atas dah. Dia pun tak masuk tanda ni. Dia lalu depan adik. Alamak. Harap dia tak jumpa lah guys. Seram. Tapi tak nampak adik. Okay. Dia nak masuk tanda Jeng ni guys. Jeng dah dalam tandas. Dia banyak kali lalu kat sini. Tembak tiba-tiba masuk sini kan dia. Okay kita menang guys. Alhamdulillah. Kita rayakan dulu. Kita menang guys. Adik banyak clan kan dia tembak tak kena. Dia tembak kena clan adik. Kita menang guys. Kita rayakan dengan letak kapet yang tak berjalur ni. Okay. Sekian itu saja video daripada Jeng. Adik sini. Duduk sebelah. Itu saja video daripada Jeng. Sini. Itu saja video daripada Jeng. Kalau korang nak request atau komen sama-sama, korang boleh komen dekat bawah ataupun pergi ke TikTok Jeng. Cara tulis TikTok Jeng tu dia sama tau macam mana korang eja dalam YouTube ni. Okay, apa-apa pun korang jangan lupa tekan subscribe dan follow TikTok Jeng dan like
komen dan share. Assalamualaikum. Bye korang.